Semalam tak buat. Semalam nak baik. Okay. Outfit check. Dah lah tu. Tak nampak. Outfit check. Malaysia. Tak, kita tunjuk je kan. Hari ni unexpectedly making a team. Dah. Tengok. Lebih kurang je tu kalau ikut kita. Ya weh. Weh ni dah macam video dalam Lunch. university lunch kan. Korean university lunch. Nanti kau beritahu lah mana boleh makan ke tak. Boleh. Tapi aku tahu kita tengok sama-sama. Aku pula nak tanya kan dengan tu kan. Kita cancel makan tu sebab kita tak tahu halal status. Ni je breakfast kita. Ada nasi. Makcik saya tu makan seaweed. Seaweed soup ada. Sebenarnya kalau kita jumpa makanan-makanan yang frozen ke yang ready made kan, yang halal kita beli je. Tadi kita pergi masjid kan. Mantap dia kedai halal kat situ. Apa pun cek dia kan. Nak check. Nak tahu. Piring. Nama brand. Ya. Kita kirim tu pun Tak payah. macam jenis. Ya, bagilah. Alkohol. Ada dia. Ni. Oh, kena. So roti tu selamat lah. Ada alkohol. Telur rebus boleh je. InsyaAllah lah. Tu buah. Ambil buah je lah. Telur rebus kan? Ya, Boleh. Nak. patut ada cakap just stress. Tak lihat. This is from Indonesia. So halal. Tak adalah halal. Tak certified. Dah check Halal lah. lah. Penat lah try sekali. Kita check dia punya ingredient. Kau jumpa. Bukan mana terjumpa dalam beg sebenarnya. Beg yang sama. Tapi aku tak jumpa semalam. Bukan apa dulu. Ya. Nak. Sedap lah kalau dia sedap. Nak lah kalau dia boleh cakap sedap. Yang ni kita beli yang Tapi sedap kan? Halal. Tapi sejuk. Kata korang bagus. Tapi telur tak boleh makan ke? Tak. kalau ada telur hanya juga. Kalau kentut butuh tu ajar. Aku makan sikit je. Nanti ketul-ketul. Aku dah suka telur. Kau nak ketul-ketul lah. Malam ni lah. Tapi macam ada perak something lah. Dia macam Dia kangen babi. Habis kau dulu baru tengok. untuk masing-masing. Tapi cakap masing-masing. Pernah makan ni. Refined salt. Garam. Garam je lah. So selamat hari raya lah. Dia tak buat VPN. Tang Dia cakap- dulu. Dia cakap tak apa dekat wifi hotel tu. Aku kena hotel. Kau pun guna VPN? Kau guna VPN? Dia makan kat Edia Coffee. Edia Coffee ni untuk Starbucks kau orang kata kan? Aku ni juga macam Dia cakap halal tu. buat some of the snack but Muslim friendly. Oh. Macam mana some yang Malaysian kau boleh buat halal? Sini kau tak boleh buat halal. sebab dia nak letak daging yang kecil tu. Sawi baru tak ada. Tapi ada satu ramen ni. Tapi sayur lah rasa. Kat luar. Where is our bus? Makan lagi. Tak. Aku lagi tak kena
taruhan nasi. Tak tahu nak makan dengan apa. Nasi makan dengan apa tu? Nasi tu. Itu sedap lah. Seaweed soup ke seaweed yang kering? Oh. Dalam buku betul-betul. Practice. Annyeonghaseyo. Cermin sama. Tapi orang yang sama kan. Semalam yang inilah. Tapi kat luar lain. Kat luar lain. Oh, faham. Wait, pilih mas. Aku ni tak patut menyanyi lagi. Nak kena guna menyanyi dia. We done by nothing. Sebab kita dah buat list kita nak beli apa. So kalau kita like beli benda lain, dia akan spoil kita punya budget dan juga budget untuk berat luggage kita. Baik boleh dekat Olivia yang memang Kita tahu dan kita ni kan, ni macam randomly tahu this brand. Okay, go. Alia tak tunggu ya. Dia terus pergi ambil. Kita dekat mama. nak letak ni Indian food dekat Itaewon. Kita nak halal food, so dia bawa dekat sini. Lepas tu kita makan, lepas makan ni semayang. Apa dia bagi berapa lama? Sejam. Nak roti juga tak? Okay. Ni makan ikan cubit ni. Kita dah habis makan. Tadi kita makan dekat sini. Kat sini. Bombay Grill. Very nice. The food semua best. So now we're heading to the Itaewon Mosque. Dekat Itaewon ni banyak benda. Dia macam banyak kedai best, kedai halal. Tapi kita tak ada banyak masa kat sini. Sekarang pukul Dekat mana orang jatuh? berapa ni? 12 Malaysia, maksudnya pukul 1 sini. Pukul 1 sini 1.45 kita nak kumpul balik dekat bawah sana. Nak pergi ke Palace apa tah nama untuk pakai hanbok. InsyaAllah. Okay kata Kakak. nyotok mahal kita puh. Kena tepuk kat lagi. Apa jadi gana? Manis kitchen ni. Mana? Ada tamu. Tutup Tutup balik. Aku ambil video. Kan? Dah lah gemuk. Alia. Oh. Dia punya turun bawah tu. Turun bawah. Oh, okay. Ada tangga turun bawah. Okay. So kita pergi situ dulu lah. Okay. Thank you. Jom. Cepat-cepat weh, cepat-cepat. Kita lagi ambil wuduk. So we will be right back. Bagi kita settle dulu. Kita dah habis selesai menunaikan solat
Zuhur dan Asar. Kita nak pergi mana? Aku mesti loading setiap kali aku fikir nak pergi mana. Oh ya, kita nak pergi kat bas. Bukan kau cakap kau main-main je ke? Gajah aku main. Tapi hal dia cakap sebenarnya cakap gajah. Jadi aku dah tak tahu dah sebenarnya. Kau cakap kajang kan? Kajang. Nak. Okay. Okay. Kajang. Ada. Kanan. Tapi kita ada satu masalah. Kita tak sempat nak beli apa-apa. Tapi ada kedai roti kat mana kau tengok tak? Kat bawah. Oh, dia quite a distance lah. So kita nak masuk je kedai-kedai yang ada tepi-tepi tu. Oh, dah 145. Tadi aku tengok 138. Betul ni dah kau. Aku lupa betapa cepat yang masuk tu lalu. Walking down the aisle. Kenapa dia berhenti? Sebab belah sana jalan. Okey, jom. Ini tak ni? Tengok depan je tau. Bro. Ni cantik tapi sebab kita dah pakai tudung. Hello ladies. Want some soft please? Ya Allah. Dalam macam ni lah. Masukkan aku ke Jadi depan tak boleh singkat. Zani pegang dia. Zani pegang. Zani pegang dia. Ya, aku. Dia macam cepat. Ya. Allah. Tadi pun dia cakap kan, masuk ke kiri. Syukran jazilan. Kita ikut belakang dia. Mana? Waktu itu masuk kita buat macam tu. Ada persembahan weh. Macam mana nak jadi ahli persembahan ni? Pakai janggut? Kena batu je. Oh, berapa je? Uish, ni yang berlakon-berlakon ni. Bila Kita dah lewat. Go, Izani. We can't waste time. Aduh. Dah nak sampai. Tapi dah
Tu agak tunggu takut. Sampai penat gila. Dah penat. Weh, semua orang ada kat sini dah, kita je. Kita sampai exactly 3:45. Betul juga, tak salah. We made it. Kita sampai dekat checkpoint. Meet up checkpoint. Kita dah belakang jauh. Untuk balik pergi bas. Tepat pukul 3:45. Saya penat mampus sebab kita nak jalan jauh. Tapi we make use of the time. Every second kan. Kita guna elok sebab tak ada. Banyak murah nak datang sini. Mana dua orang? Tiba-tiba kena marathon across istana. Sangat dramatik. Aku kan lari laju aku pergi macam ni. Tak apa, kalau lambat sikit asalkan aku sampai dulu menunjukkan. Ya, tu. Kita berusaha untuk sampai awal. Nak masak. Kita cross the road. Lepas tu kita pergi dekat tempat kita sewa hanbok balik. Tukar-tukar baju and then we're on the bus balik. So kita nak pergi makan. Oh, hello. Myeongdong Station. Escalator. Oh. There. Three. Go down this escalator, go up that escalator. Go down. 7-Eleven. Ah. Ada North Face kalau tak perasan. North Face. Bukan dia, bukan sini tau. Okay. Okay. Kat sini nampak Daiso. Kau nak pergi toilet kena turun sini. Macam mana? Kau nak beli terus ke? Tak, sekejap lagi. Jom pergi toilet. Ha. Come on, baby. Oh. Weh, masa Converse dah aku nak tengok berapa harga. Oh, dah jantan balik. Itu halal. Mana? Jana. Kita boleh share tu. Satu stick tu 12,000. Tak, bukan beef. Tu roti tengah. Ni ada halal guys. Ada halal tak? Tak ada halal ni, risau Tapi tak ada halal. Jom tengok. Orang beli ni. Kita orang share je sebab panjang, memang besar. Halal certified tau guys. Nanti video makan ni macam ni. Saya tak beli, saya share design sebab it's very big. Try dulu. Panas tak? Nanti kita rasa dulu baru makan. Menisip weh. Tak apa, lepas tu buka. Panas tak? Tak pernah rasa.
Sedap dan tak spicy. Joy minta spicy tapi dia tak spicy sangat. Dia manis-manis. Manis-manis. Perap dia tu sedap gila. Manis dia Recommended. semua tau. Manis. Je ada tak ada stok je. So kalau tak ada kat sini, nanti aku jumpa olive yang lain. Habis kau listkan dekat olive yang saja barang apa? Mana weh body? Just one in here, my line. No, it's okay. We don't have time. Jelik tu weh, besar strawberry tu. Ya, yang plastik tu. Ya, tadi dia main letak je weh. Dia ambil tangan aku, dia nak panggil aku cakap kejap. Dia cakap, aku kata halal kawan. Lepas tu dia kata, don't worry, this one bacon. Oh ya, dia tahu. Dia faham maksudnya. So ini kau aku. Dia laku. Dia main ambil tangan aku. Okay. Kau nak pergi plastik. Kat situ ada Daiso besar. Dia ambil yang tester kan. Bijak kan. Tak apa, sebab barang Ashka yang ni kan tak lengkap kan. Tak sakit hati aku. Tapi dia red bean kan? Ha. Baru tahu nak red bean. Tapi ada cakap dia halal dia tak. Apa? Roti tu, yang ikan. Bokupap. Kejap aku. Belah sana. Itu Namsan tahu ke? Kita ni malam ke siang ni Namsan? Nak dekat malam ke? Okey, jom. This is the place that we're going to eat today for dinner. Ya, kampungku. Patutlah orang sini kurus-kurus. Kedai kampung. Itu aiskrim halal. Jatuh panas. Cuba cakap Melayu. Kau Melayu. Nanti ada lembut ramyun baru boleh start makan ya. Oh, tu gambar ni saya ni. Tak cantik. Kimchu. Ada. Saya tanya kot. Orang sunat joystick ke? Terima kasih Alia. Ini dah jadi kan? Aku sebut. Jadi? Tak jadi. Dia macam tak elok. Dia tak guna hidung mana. Dia hidung dia tutup. Apa ni? Hidung. Hidung dia orang tutup. Ya, aku cekkan hati lah. Bila aku sebut balik aku lepas ni kita buat Pelan ya. Makin besar tu. Bisa. Okey. Yes. Terima kasih. Kita dah habis makan. Where are we heading to? Hotel. Yeah. Takut betul dengan anjing Kucing takut, anjing yang tak pernah siapa-siapa bagi dekat kau pun takut. besar dia kucing. Aku lagi besar daripada kucing. Aku Alisha.
Daiso guys. Tapi rasa macam rugi sikit. Kita apa? Kita macam nak datang Daiso ni balik. Faham tak? Tapi semalam ni kau pergi kan? Alang-alang. Sini. Daiso ni tutup pukul berapa yang aku tak tahu lah. Sampai dah. Aku search Google. Oh, kiranya tu Google punya ni lah. Guys, Allahu Akbar kabir. Kita orang nak pergi belajar naik train malam ni sebab esok dah lusa adalah first kita orang. Sebab kita fikir time hari kita nak jalan-jalan. So, kedua malam ni. Aku je yang bersungguh pakai jaket, dia orang tak pakai pun. Penat aku pakai. Oh, sebab hitam kau tengok Alia. Relax betul. Okay, Zamni pakai. Jannah pun tak pakai. Dia pakai outer je. Jannah baca map. Apa weh? Yang ni keluar direction yang apa ke? Tak tahu dah. Sorry guys, kita orang masih figuring out. We don't even know how to use the application. Never app. Never map. We made it to the station. Sekarang kita nak top up money. See free ticket. Reloading transit card. Alia dulu. Kena pakai cash ke? Rasa? Aku rasa yang cash je. Weh, tak ada yang ni ke? Yang unlimited kan? Yang tu climate card je. Oh ya ke? Apa? Climate card. Lah. Tapi yang tu aku tak susah ke? Top up je lah kalau macam tu nak buat macam mana? Kita dah beli dah T-Money. 5,000. Ya, aku rasa kan. Aku tak ada sen. Cash aku 1,000 dengan 50,000. Aku bagi ni kot. Kita nak top berapa? Sekejap. Okay, kita orang dah figure out macam mana nak beli dan berapa harga kena berapa kena top up. Yes. Weh, betul lah banyak sikit di dalam apa. Kau tengok kau ada duit lagi 10,000 tak? Ada. Okay. So, kita orang dah masuk dekat tadi. Ya weh. Lari. Banyak itu kau. Banyak ke? Okay, we have arrived. The door is on the right. Nampak tu, dia tunjuk dekat situ arrow. So, macam mana? So, kita check balik benda ni. Hah? Kompleks. Line 9. Keluar lah maksudnya. Line 9E. Line 9 sana tu. Nampak tak 9 tu dia tulis. Oh. Harap-harap kita tak confused lah sebab dia tulis je kat sini. But it's quite confusing lah sebab kita dekat Malaysia pun kita naik MRT terkial-kial. Ya. Kad kita sangat comel. Kita beri kad Powerpuff Girls. Sebab yang lain muka artis. Tak nak muka artis. Kawan kita nak muka kita sendiri. Ini juga kan esok. Dong-dang-dong. Dong-deng. Ya, tu aku cakap.
Tak, try tengok Airbnb. Try tengok berapa. Sumpah. 100 satu malam ke. Sarap. Ya. $18,600. Dia tak tolak ke dari tadi? Sebab kita tukar-tukar, so tak tolak pun. Mungkin bukan Last station. yang keluar. Ha. Kita nak pergi mana ni? Sekejap. So, kita orang kita orang berjaya naik train sampai Myeongdong. Yes, kita nak pergi Nature Republic. Yes. Tapi after berapa jam? Sejam setengah. Dekat pukul 9. Ya. Sekarang 10.30 dah. Sebab kita orang ada miss train lah. Sebab kita orang tak tahu cara nak top up, tak tahu belah mana. Tapi insyaAllah everything goes well. Sekejap lagi habis Nature Republic ni kita jalan sikit berbalik. Jalan ke? Tak jalan pun tak apa. Maksudnya kita jalan on the way ke sana dah lah. Okay. So itu Nature Republic. Ni yang extra ni. Sekarang yang biasa je. $30,000. Yang ni elok sikit lah daripada yang tadi. Tadi $10,000 dapat 20. Murah lah. Face mask ke buy one free one. Only this. Kita beli ni halal certified tau guys. Tu bukti dia. RM4,000. RM4,000 won. Tinggal ni je last. Nak try yang coklat tu. Tapi tu last. Coklat yang mana? Ambil custard cream dengan cheese je yang tinggal. Mana dia orang? Aku pun. Pula. Ha? Tak tarik pun? Tak tarik pun. Di sana tarik. Oh, cheese dekat tengah. Macam... Nak tengok. Aku nak kedai ni sebab dia ada ikan. Okey. Jom. Tapi kau tengok tak dekat keliling dia ada kedai apa? Weh, kalau kita terlepas train balik naik Grab ke? Memang terlepas dah tu. So I was thinking Memang terlepas je sebab dah pukul 11. 45 minit. Sejam. Tingling. Faham? Kita nak balik dah. So, ini adalah reference. Arah apa? Chongmoro Station bound 11. Aku tak reti lagi nak baca macam mana. 2 minit lagi. 11:03 minit. Tak awal sampai ketak ni. Semua nervous je sebab tiba-tiba kita kena keluar. Betul? Aku rasa naik train yang sama juga sekejap lagi tukar kot. Sebab orang ni tak bergerak pun. Betul. 137. Lepas tapi dia dekat area Dongdaemun lah. Sebab tadi macam bad review Dongdaemun. sikit. Tadi bad review ya? lah. Bilik semi basement. Oh. Tapi ni Ini lagi murah. No review. Try tengok lagi. We have time kan. End up stranded dekat mana entah ni. You know what to do. This is part of learning. So kita decide nak naik bus sebab experience is more valuable than everything. Sekarang pukul 12:05 minit. Kita nak naik train yang train pula bus yang ini.
Lepas tu kita sampai dekat sini gitu. We so tired. Tapi this experience cannot be bought anywhere. Kita buat lah. Betul juga. Bayar kot. Kita tak tahu. Tak boleh naik. Boleh kot. 환승입니다. 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 Oh ya ke? Dia kata 5 stop. 5 stop. Songpa. Tak faham sebab dia tulis macam ni. Tak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. 툭탁 자료과 제거를 위한 건너편에 있습니다. Apa dia cakap? Tak translate pun. Tak faham. Oh, kita kena tukar bas dekat next stop ni. Tukar bas. 하차입니다. Go, 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 go. 하차입니다. 하차입니다. 100 je boleh naik bas. Okey, kat sini adalah stop. Stop ke? 3417. Ini adalah untuk simpanan peribadi. Sebab dah sampai tahap memalukan. Kita salah bas.